Pernahkah anda rasa semakin kuat anda cuba, semakin jauh impian anda lari? Anda telah melakukan segalanya. Anda membuat visualisasi setiap hari. Anda menulis afirmasi berulang kali. Anda bekerja keras, namun realiti yang anda inginkan masih tidak kelihatan. Anda mula bertanya, apa lagi yang kurang? Usaha mana lagi yang tidak cukup? Ini adalah satu perangkap yang memerangkap ramai orang. Satu kitaran keletihan yang membuatkan manifestasi terasa seperti satu perjuangan yang tidak berkesudahan. Bagaimana jika saya katakan masalahnya bukan pada kekurangan usaha anda, tetapi pada usaha itu sendiri? Bagaimana jika kunci untuk membuka realiti impian anda bukanlah dengan menambah lebih banyak tekanan, tetapi dengan mengurangkan segala-galanya? Di sinilah letaknya satu prinsip yang paling berkuasa tetapi sering diabaikan, yang saya panggil prinsip keringkasan. Prinsip ini menyatakan bahawa realiti yang anda inginkan tidak dicipta melalui perjuangan, tetapi dibenarkan melalui keheningan. Ia bukan tentang betapa kuat anda mahukannya, tetapi betapa sedikitnya kerintangan dalam diri anda terhadapnya. Kerintangan adalah gabungan antara keinginan yang membara dengan keraguan yang membisik. Ketakutan akan kegagalan, pemikiran yang berlebihan, dan keperluan untuk mengawal setiap langkah. Semakin kurang kerintangan dalam medan tenaga anda, semakin cepat realiti terbentuk. Hari ini kita akan membongkar bagaimana tenaga, frekuensi dan anjakan perspektif boleh membangkitkan kebijaksanaan yang lebih mendalam dan mengubah proses manifestasi daripada satu perjuangan kepada satu penjajaran getaran yang mudah. Mari kita fahami bagaimana ini berfungsi. Kunci untuk membuka kuasa manifestasi yang mudah ini terletak pada pemahaman kita tentang sifat realiti itu sendiri. Fizik kuantum, terutamanya melalui pemikiran ahli fizik David Bohm, memberikan kita model yang sangat mendalam. Bohm mencadangkan bahawa realiti yang kita lihat yang disebutnya sebagai medan eksplisit hanyalah unjuran daripada satu lapisan realiti yang lebih dalam dan tidak kelihatan, iaitu medan implisit. Bayangkan medan implisit ini sebagai lautan tenaga yang mengandungi setiap kemungkinan yang wujud, setiap realiti yang boleh anda bayangkan. Kesihatan yang sempurna, kekayaan yang melimpah, hubungan yang harmoni, semuanya sudah wujud sebagai satu potensi gelombang dalam lautan ini. Anda tidak perlu menciptanya dari kosong. Tugas anda bukanlah untuk membina realiti tetapi untuk memilihnya. Bagaimana anda memilih? Bukan dengan usaha fizikal, tetapi dengan getaran anda. Getaran anda atau frekuensi tenaga anda bertindak sebagai penala. Sama seperti anda menukar stesen radio untuk mencari lagu yang anda mahu dengar, anda menala frekuensi dalaman anda untuk sepadan dengan frekuensi realiti yang anda inginkan. Apabila getaran anda selaras dengan getaran realiti tersebut, realiti itu akan runtuh dari bentuk gelombang ke dalam bentuk zarah. Ia akan menjadi pengalaman nyata anda. Inilah yang dimaksudkan dengan penjajaran melalui kesederhanaan. Penjajaran adalah keadaan kesederhanaan emosi dan mental. Guru kerohanian Neville Goddard menyebutnya sebagai anggapan hajat terpenuhi. Ia bukan harapan, ia bukan keinginan. Ia adalah satu kepastian yang tenang dan mendalam, satu perasaan dalaman bahawa apa yang anda inginkan sudah pun menjadi milik anda. Keadaan dalaman yang koheren inilah isyarat yang jelas dan tidak terganggu yang anda hantar ke medan kuantum, memberitahunya realiti mana yang perlu dipilih dan dipaparkan untuk anda. Jadi, mengapa begitu ramai di antara kita yang terperangkap dalam perjuangan? Jawapannya terletak pada satu kitaran bawah sedar yang saya panggil gelung usaha. Gelung usaha adalah satu corak tingkah laku yang didorong oleh kepercayaan tersembunyi
bahawa kita tidak layak menerima apa yang kita inginkan dengan mudah. Kepercayaan ini mungkin datang dari zaman kanak-kanak, dari mesej masyarakat yang memberitahu kita bahawa segala-galanya mesti diperolehi melalui kerja keras dan pengorbanan. Akibatnya, apabila kita menginginkan sesuatu, minda bawah sedar kita secara automatik berkata, saya perlu bekerja lebih keras untuk ini. Saya perlu membuktikan saya layak. Kitaran ini menghasilkan satu tenaga yang sangat bercelaru. Setiap kali anda berusaha lebih keras kerana didorong oleh rasa tidak layak, anda sebenarnya sedang menghantar isyarat ketakutan dan kekurangan ke medan kuantum. Anda sedang memberitahu alam semesta, saya tidak memilikinya dan saya takut saya tidak akan pernah memilikinya. Jadi, saya mesti berjuang untuknya. Isyarat yang penuh dengan statik dan tidak koheren ini tidak dapat ditafsirkan dengan jelas oleh medan kuantum. Ia seperti cuba menala radio dengan tangan yang menggeletar. Anda hanya akan mendapat bunyi bising. Neuroscience mengesahkan perkara ini. Kira-kira 95% daripada tingkah laku harian kita dikawal oleh minda bawah sedar yang beroperasi berdasarkan program dan memori emosi lama. Jika program anda mengatakan nilai anda terikat pada perjuangan, anda secara tidak sedar akan mensabotaj sebarang kemudahan atau kelancaran yang datang kepada anda. Anda akan sentiasa mencari cara untuk menjadikan proses itu sukar, kerana itulah satu-satunya cara identiti anda tahu bagaimana untuk merasa layak. Keluar dari gelung usaha ini memerlukan anjakan identiti yang mendalam dari seseorang yang sentiasa mencuba kepada seseorang yang sudah memiliki. Langkah pertama untuk memecahkan gelung usaha adalah dengan memahami perbezaan kritikal antara pemerhatian kuantum dan pengawasan. Ini adalah salah satu anjakan yang paling penting yang boleh anda buat. Dalam eksperimen celah ganda yang terkenal dalam fizik kuantum, para saintis mendapati bahawa tindakan memerhati elektron akan mengubah tingkah lakunya dari gelombang kemungkinan kepada zarah tunggal yang nyata. Ini adalah kesan pemerhati. Ramai orang salah faham tentang konsep ini dan mengaplikasikannya sebagai pengawasan. Pengawasan adalah tindakan sentiasa memeriksa realiti luaran untuk bukti. Adakah wang sudah masuk? Adakah dia sudah menelefon? Adakah kesihatan saya sudah bertambah baik? Setiap kali anda melakukan ini, anda sebenarnya tidak beroperasi sebagai pemerhati kuantum yang berkuasa. Sebaliknya, anda sedang menghantar isyarat yang sangat kuat, iaitu ketidakpercayaan dan keraguan. Anda memberitahu medan kuantum, saya tidak percaya ia akan berlaku, jadi saya perlu terus memeriksa. Getaran ini secara langsung membatalkan niat anda. Pemerhatian kuantum yang sebenar adalah proses dalaman. Ia adalah keupayaan untuk memfokuskan perhatian anda pada perasaan hasil akhir. Ia adalah tentang menutup mata anda daripada dunia 3D seketika dan memerhati realiti yang anda inginkan di dalam minda dan hati anda. Rasakan kegembiraan, kesyukuran dan kelegaan seolah-olah ia sudah berlaku sekarang. Inilah pemerhatian yang meruntuhkan gelombang kemungkinan. Apabila anda boleh mengekalkan fokus dalaman ini tanpa perlu mencari pengesahan luaran, anda menjadi penjana realiti yang sangat berkuasa. Anda tidak lagi menjadi mangsa keadaan tetapi menjadi tuan kepada getaran anda. Jadi, latih diri anda setiap hari. Apabila keinginan untuk memeriksa dunia luar timbul, berhenti seketika. Tarik nafas dan alihkan perhatian anda ke dalam. Perhatikan perasaan hajat anda yang sudah terpenuhi. Lakukan ini secara konsisten dan anda akan mula melihat bagaimana realiti luaran mula berubah untuk sepadan dengan pemerhatian dalaman anda. Bukan sebaliknya. Sekarang, mari kita mendalami sains di sebalik mengapa kesederhanaan dalaman ini begitu berkuasa.
Semuanya berpunca daripada satu konsep yang dipanggil koheren. Apabila anda berada dalam keadaan tertekan, ragu-ragu atau berusaha terlalu keras, fikiran dan emosi anda berada dalam keadaan huru-hara. Otak anda menghasilkan gelombang otak yang tidak teratur dan jantung anda berdegup dalam rentak yang tidak menentu. Keadaan dalaman yang tidak koheren ini menghasilkan medan elektromagnet yang lemah dan bercelaru di sekeliling badan anda. Medan ini adalah bahasa yang anda gunakan untuk berkomunikasi dengan medan kuantum. Apabila isyarat anda bercelaru, mesej yang diterima oleh medan kuantum juga tidak jelas. Sebaliknya, apabila anda mengamalkan prinsip keringkasan, anda memasuki keadaan koheren. Apabila anda merasa tenang, bersyukur dan pasti, seperti dalam keadaan anggapan hajat terpenuhi, satu keajaiban berlaku. Penyelidikan dari institut seperti HeartMath menunjukkan bahawa emosi positif ini mewujudkan rentak jantung yang sangat teratur dan koheren. Jantung yang mempunyai medan elektromagnet 5,000 kali lebih kuat daripada otak, kemudian menghantar isyarat koheren ini ke seluruh badan termasuk otak. Otak anda kemudiannya mula menghasilkan gelombang otak yang lebih teratur dan seluruh sistem biologi anda memasuki keadaan harmoni. Keadaan koheren jantung otak ini menghasilkan medan elektromagnet yang sangat kuat, teratur dan bertenaga di sekeliling anda. Medan ini membawa niat anda seperti isyarat laser yang jelas dan tajam terus ke medan kuantum. Ia tidak lagi dicemari oleh statik keraguan atau ketakutan. Inilah sebabnya mengapa keadaan dalaman anda jauh lebih penting daripada tindakan luaran anda. Anda boleh melakukan 1000 tindakan dari keadaan tidak koheren dan tidak mendapat hasil. Tetapi satu tindakan yang diilhamkan dari keadaan koheren boleh mengubah segala-galanya. Epigenetik juga menyokong idea ini, menunjukkan bahawa keadaan emosi kita yang dipengaruhi oleh persepsi kita terhadap persekitaran boleh menghidupkan atau mematikan gen tertentu. Dengan mencipta koheren dalaman, anda bukan sahaja mengubah medan tenaga anda, tetapi anda secara literal boleh mengubah biologi anda untuk sepadan dengan realiti yang lebih sihat dan bersemangat. Kuasa anda tidak terletak pada apa yang anda lakukan, tetapi pada keadaan kewujudan anda. Bagaimana anda boleh mula mengintegrasikan prinsip keringkasan ini ke dalam kehidupan harian anda? Ia bermula dengan anjakan identiti yang sedar. Anda perlu berhenti melihat diri anda sebagai seseorang yang sedang mencuba untuk mewujudkan sesuatu. Identiti seorang pencuba secara semula jadi menyiratkan kekurangan. Sebaliknya, anda mesti mula melihat, merasakan dan bertindak sebagai seseorang yang sudah memiliki apa yang anda inginkan. Ini bukan tentang menipu diri sendiri. Ini tentang menyelaraskan tenaga anda dengan realiti yang sudah wujud di medan kuantum. Mulakan dengan bertanya pada diri sendiri, bagaimanakah versi diri saya yang sudah memiliki kesihatan, kekayaan atau cinta yang saya inginkan ini berfikir, merasa dan bertindak setiap hari? Adakah mereka akan bangun dengan rasa bimbang? Adakah mereka akan sentiasa memeriksa akaun bank mereka dengan rasa takut? Tidak. Mereka akan bangun dengan rasa syukur, bergerak dengan keyakinan dan membuat pilihan dari tempat yang penuh kelimpahan, bukan kekurangan. Langkah praktikal pertama adalah dengan menjadi pemerhati kepada gelung usaha anda. Sepanjang hari, perhatikan bila anda mula merasa perlu untuk menolak, memaksa atau terlalu memikirkan sesuatu. Apabila anda mengesan perasaan ini, berhenti. Tarik nafas, kenal pasti ia sebagai program lama. Kemudian, buat pilihan yang sedar untuk keluar dari gelung itu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah tindakan paling mudah dan paling selaras yang boleh saya ambil sekarang dari keadaan tenang?
Kadang-kadang, tindakan yang paling berkuasa adalah tidak melakukan apa-apa sama sekali, hanya untuk kembali kepada keadaan koheren dalaman. Pilih tindakan yang datang dari ilham dan kejelasan, bukan dari ketakutan dan keputusasaan. Saya mahu anda melakukan satu latihan mudah sekarang. Fikirkan satu bidang dalam hidup anda di mana anda merasa paling banyak berjuang. Sekarang, tutup mata anda dan bayangkan anda telah melepaskan semua keperluan untuk mengawalnya. Lepaskan semua usaha. Rasakan kelegaan yang datang dengan penyerahan itu. Dari ruang yang tenang ini, apa satu langkah kecil yang terasa baik dan mudah untuk diambil? Itulah tindakan yang selaras. Kongsikan di ruangan komen di bawah dalam satu bidang, apakah anda akan mula mengamalkan prinsip keringkasan hari ini? Dengan berkongsi, anda bukan sahaja menetapkan niat untuk diri sendiri, tetapi juga memberi inspirasi kepada orang lain. Salah satu cabaran terbesar dalam menstabilkan keadaan baru ini adalah keraguan yang merayap masuk apabila realiti luaran tidak berubah dengan serta-merta. Minda ego anda akan mula berkata, lihat, ia tidak berkesan. Anda perlu kembali berjuang. Di sinilah ketabahan anda diuji. Memahami sifat masa dan manifestasi adalah sangat penting di sini. Medan kuantum tidak beroperasi mengikut garis masa linear kita. Ia beroperasi dalam masa kini yang abadi. Apabila anda menghantar isyarat yang koheren, realiti itu sudah pun dicipta pada tahap tenaga. Kelewatan yang anda alami hanyalah tempoh yang diperlukan untuk tenaga itu memejal menjadi bentuk fizikal. Dan tempoh ini selalunya ditentukan oleh saki baki kerentangan dalam diri anda. Keperluan untuk melihat hasil dengan segera adalah satu bentuk kerintangan yang sangat halus. Ia datang dari ketidakpercayaan. Apabila anda benar-benar mempercayai proses itu, anda tidak memerlukan bukti luaran kerana kepastian dalaman anda sudah mencukupi. Jadi, bagaimana anda mengatasi keraguan dan ketidaksabaran? Pertama, lepaskan keterikatan pada garis masa. Berhenti menetapkan tarikh akhir untuk alam semesta. Niat anda adalah apa, bukan bila atau bagaimana. Serahkan bila dan bagaimana kepada kebijaksanaan medan kuantum yang lebih tinggi. Percayalah bahawa ia akan menyampaikan hasil anda pada masa yang paling sempurna dan melalui jalan yang paling kurang rintangan. Kedua, bina bukti rujukan dalaman anda. Setiap hari, cari bukti kecil tentang bagaimana alam semesta menyokong anda. Mungkin ia adalah tempat letak kereta yang kosong atau panggilan telefon dari rakan lama. Raikan kemenangan kecil ini. Ini melatih minda anda untuk mencari bukti penjajaran, bukan bukti kekurangan. Ketiga, apabila keraguan muncul, jangan melawannya. Melawan keraguan hanya memberinya lebih banyak tenaga. Sebaliknya, akui ia. Katakan, saya lihat awak keraguan. Terima kasih kerana cuba melindungi saya. Tetapi saya memilih untuk mempercayai. Kemudian, dengan sengaja alihkan fokus anda kembali kepada perasaan hajat terpenuhi. Lakukan meditasi singkat, dengar muzik yang menaikkan semangat atau berjalan-jalan di alam semula jadi. Apa sahaja untuk mengalihkan getaran anda kembali kepada koheren. Dengan mengamalkan pelepasan, kepercayaan dan pengalihan fokus yang sedar, anda akan menstabilkan keadaan kewujudan yang baru ini dan menjadi magnet yang tidak dapat dilawan untuk realiti yang anda inginkan. Kesimpulannya, perjalanan untuk mewujudkan realiti impian anda bukanlah satu pendakian gunung yang curam, tetapi satu aliran sungai yang lembut. Kuasa anda yang sebenar tidak terletak pada kekuatan otot anda ataupun kerumitan strategi anda, tetapi pada kesederhanaan dan koheren keadaan dalaman anda. Prinsip keringkasan mengajar kita bahawa alam semesta tidak bertindak balas kepada perjuangan kita. Ia bertindak balas kepada getaran kita.
Ia tidak memberi ganjaran kepada usaha kita yang terdesak. Ia mencerminkan keadaan kewujudan kita yang tenang. Anda telah dibohongi untuk mempercayai bahawa nilai anda datang dari betapa kerasnya anda bekerja. Hari ini, kebenaran itu didedahkan. Nilai anda adalah hakiki. Anda layak menerima semua yang anda inginkan hanya kerana anda wujud. Tugas anda bukanlah untuk mendapatkan kelayakan itu, tetapi untuk menghapuskan semua kepercayaan yang memberitahu anda sebaliknya. Dengan mengurangkan kerintangan, melepaskan keperluan untuk mengawal dan beralih dari pengawasan kepada pemerhatian dalaman, anda menjadi saluran yang jelas untuk tenaga kreatif alam semesta mengalir melalui anda. Anda berhenti menolak arus kehidupan, dan sebaliknya anda membenarkan ia membawa anda dengan mudah ke destinasi yang anda inginkan. Ingatlah, realiti tidak diperolehi melalui perjuangan, tetapi dibenarkan melalui penjajaran getaran. Jadikan kesederhanaan dan koheren emosi sebagai keadaan semula jadi anda. Lepaskan identiti pencuba dan rangkul identiti pemilik. Berhenti berusaha begitu keras dan mulailah membenarkan dengan lebih banyak. Di situlah letaknya semua keajaiban. Sebagai langkah terakhir hari ini, saya menjemput anda untuk membuat komitmen. Pilih satu perkara yang anda inginkan dan komited untuk mendekatinya dengan prinsip keringkasan selama 7 hari akan datang. Lepaskan perjuangan, lepaskan keraguan dan hanya fokus pada perasaan memilikinya. Perhatikan perubahan kecil yang mula berlaku di dalam dan di sekeliling anda. Anda jauh lebih berkuasa daripada yang anda sedari. Dan kunci kepada kuasa itu bukanlah kerumitan tetapi kesederhanaan yang mendalam.